Alright? Dalam communication, bila Nabi nak sampaikan sesuatu arahan ataupun Nabi nak sampaikan sesuatu orang kata statement. Tuan-tuan perasan tak statement Nabi ni sehingga dijadikan hadis Nabi untuk jadi rujukan kita. Maknanya Nabi ni kalau bercakap, Nabi sangat hati-hati dengan percakapan Nabi. Okey. Salah satu teknik yang Nabi buat bila berkomunikasi, sebelum Nabi bercakap, Nabi kena tahu Nabi tahu akal madu'unya. Apa maksud akal madu'u? Akal madu'u ni adalah siapa yang dia sampaikan. Kalau Nabi bercakap dengan kanak-kanak, cara Nabi punya topik, cara percakapan dia macam kanak-kanak punya style. Tuan-tuan, Nabi tak pergi jumpa dengan kanak-kanak. Okey, dalam piagam Madinah, perkara yang ke-5 atau ke-8, dalam kurungan. Tak cerita. Pernah ada sekali Nabi bertemu dengan seorang kanak-kanak. Dan Nabi tahu dia ada bela burung. Ni Nabi ni. Pergi, cerita pasal apa? Cerita pasal burung. Mana burung kau? Nampak tak? Pada ni Nabi. Sebab Nabi akan communicate sesuai dengan akal madu.